40 single lagi senang, dah tak larat cari lelaki. Tak perlu cari lelaki yang. Tak perlu. Dalam hidup ni, kita tak perlu cari lelaki. Patut lelaki cari kita. Sebab kita ni, sebab umur kita yang 40 ni, kita semua benda kita ada. Umur kita 40 adalah umur yang kita yang stable. Kita very independent. So, kalau lelaki tu hanya untuk apa? Sama ada boleh atau tidak. That's it. Kalau you masih lagi mencari, benda tu tak relevan dah. Ingat tu, umur kita 40, you need to enjoy. Kalau you masih lagi belum travel, masih start, pergilah travel. Pergilah mana-mana, jalan-jalan. Jangan you menunggu jodoh. Sebab jodoh tak akan tunggu you. Okay? Pergilah travel, pergilah enjoy. Kalau you all nak takut dating, pergi dating. Sebab bukan bermakna you dating tu you perempuan jahat. Tak. You pergi dating, you just nak kenal mereka, nak tahu, nak bincang, nak tahu dunia, explore. That's it. Bukan you perempuan jahat. Kalau orang kata perempuan jahat, diorang yang jahat. Sebab diorang pemikiran kolot. Period. Orang yang selalu fikir macam tu, dia adalah kolot. That's it.